Assalamualaikum, peminat bola sepak. Selamat datang ke Liga M Update. Keputusan masa penuh Liga Super Malaysia 2025-2026, Minggu 17, tarikh 30 hingga 31 Januari 2026, penuh drama, gol dan emosi. Jangan lupa langgan saluran ini dan aktifkan loceng notifikasi untuk update terpantas Liga Malaysia. Berikut hasil keputusan Liga Super Minggu 17, tarikh 30 dan 31 Januari 2026. Keputusan masa penuh pada Jumaat 30 Januari 2026, PDRM FC lawan KL City FC di Stadium Majlis Perbandaran Selayang, berakhir seri 1-1. Kemudian, pada Sabtu 31 Januari 2026, keputusan masa penuh antara DPMM FC lawan Melaka FC di Stadium Negara Hassanah Bolkiah, berakhir seri 1-1. Kemudian, keputusan masa penuh antara Kuching City FC lawan Negeri Sembilan FC di Stadium Negeri, Kuching, berakhir 2-0, kemenangan Kuching City FC. Kemudian, keputusan masa penuh antara Kelantan The Real Warriors FC lawan Penang FC di Stadium Sultan Muhammad keempat, berakhir seri 1-1. Jom kita tengok kedudukan terkini Liga Super Malaysia 2025-2026. Tak ada siapa boleh sangkal, JDT FC selesa di puncak dengan 45 mata. Persaingan tempat teratas pula panas membara, apabila Kuching City dan Selangor FC terikat 31 mata, diikuti rapat KL City 30 mata. Bahagian tengah liga masih terbuka, Terengganu cuba mengejar, manakala Penang dan DPMM kekal bersaing sengit. Zon bawah pula makin genting, setiap perlawanan kini hidup mati. Liga Super makin gila, jangan berkelip. Carta penjaring gol ketika ini, Liga Super Malaysia Minggu 17, tahun 2025-2026. Gregor Moraes mendahului carta dengan 16 gol bersama Selangor FC. Di belakangnya, mesin gol JDT Bergson rapat mengejar dengan 14 gol, diikuti Jairo da Silva 12 gol, Ronald Ngah tak ketinggalan dengan 10 gol, manakala Safawi, Dylan Wenzel Hals dan Ajdin Mujagid masing-masing 8 gol, manakala Arif Aiman mengumpul 7 gol. Musim masih panjang, siapa bakal raja jaringan? Stay tune, bola tempatan makin panas. Jadi itulah dia, keputusan masa penuh, perlawanan Liga Super Malaysia Minggu 17, tarikh 30 dan 31 Januari 2026. Segala yang anda perlu tahu tentang Liga Super Malaysia ada di sini, Liga M Update. Teruskan sokongan anda, jangan lupa like, share dan langgan saluran ini, sebab di sinilah anda akan dapat berita terkini dan paling pantas tentang bola sepak tempatan. Jumpa lagi dalam update seterusnya, geng!